Diorang ni memang berhajat sangat nak mencari ilmu untuk menuntut bela. Betul. Atas kematian ayahnya. Seram tak? Ayah mungkin percaya. Tapi saya tetap tak akan percaya pada anda berdua. Ih, seronoknya. Pakcik, bolehkah saya tahu di manakah pakcik dapat anak angkat secantik ini? Pandai-pandai je kau kata anak angkat. Ini anak kandung aku tahu. Oh, ya ke? Kau belum tengok isteri aku lagi. Memang cantik tapi dah meninggal. Yalah pakcik. Tak apalah Melur. Bersangka baiklah. Kau pergilah buatkan air untuk mereka berdua ni. Ya? Tak malu datang rumah orang tidak dijemput, nak air free pula. Amboi. Tak apalah, jangan ambil hati dengan anak pakcik tu. Dia tu memang macam tu. Kita pun sebenarnya belum bersuai kenal lagi pakcik. Ya, Kita pun ya, tak ya. tahu nama pakcik siapa pakcik. Ya? Nama pakcik siapa? Nama pakcik adalah Mustaji. Mus? Mustaji.